Dalam buku Memoir Anak Desa, Datuk dimulakan dengan satu kisah sejarah. Ada pepatah menyebut kalau asal nama yang baik 1000 tahun dikenang orang. Dari sejarah kita bermula dan dari sejarah kita melakar nama. Membaca buku Datuk ni, kita dapati bahawa Datuk ni sebenarnya dari jurai keturunan ataupun salah silah. Kalau Brunei disebut tarsilah. Yang mana Datuk ini mewarisi satu kepimpinan pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi tidak mustahil lah hari ini Datuk berdiri sebagai seorang nahoda di Universiti Malaysia Sabah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit dari pangkat Datuk Awang Matasan dan juga dari pangkat Pangeran Hajah Amia atau Mbok Tuan. Sebab dua jalur ini, jalur sebelah Datuk lelaki lah kan, dan di sebelah nenek ni, Datuk adalah dari keturunan mereka yang berjuang suatu ketika dahulu. Jadi silakan Datuk. Iya, ayah saya Haji Mansur bin Awang Matasan. Datuk saya Awang Matasan. Awang Matasan ini asal daripada Brunei. Ya, Awang Matasan ini dia ni berniaga menggunakan kapal layar dulu tahun 19,000. Ya, Awang Matasan ini ada isteri di Brunei, ada 8 orang anak. Tapi Awang Matasan ini dia selalu berlayar. Jadi apabila dia berlayar dengan sepupunya Awang Samad. Awang Samad sepupu Awang Matasan, Awang Samad dia menetap di Papar. Dan Awang Matasan ni dia landing dekat Mengatal, kahwin dengan Haja Amia ataupun yang Amia. Haja Amia ini asal daripada Mengkabung. Ya. Dan Haja Amia ni punya bapa Pi Ilang. Jadi saya selidiki juga ada berupanya mungkin juga Pi itu pinggiran Ilang daripada Brunei jugalah. Haja Amia punya father, my grandmother Pi Ilang daripada Mengkabung. Pi Ilang ini mungkin saya tak tahu berapa isteri je, dah kahwin orang dusun. Lahirlah bapa saya. Jadi bapa saya ni pinggiran Awang Matasan ni kahwin dengan Awang Haja Aminah, lahirlah bapa saya. Haja Amia ini punya bapa pinggiran Ilang, berkahwin dengan orang dusun, jadi lahir Awang Haja Amia, dan Haja Amia kahwin dengan Awang Matasan, lahir bapa saya lah. Jadi maknanya bapa saya ini ada darah Brunei, ada darah Bajau juga dan dusun. Ya, itu saya punya ni. Itu sebab saya adik-beradik ayah ada 8 orang di Brunei. Adik-beradik ayah saya 8 orang di Brunei. Jadi saya daripada umur 10 tahun pernah dibawa ke Brunei tahun 1970. Arwah ayah saya bagi tahu, you pergi Brunei, ada you punya pakcik di sana, ada 8 orang. Jadi kamu punya sepupu sekali pun banyak di Brunei. Itu sebab saya punya hubungan dengan keluarga di Brunei masih kuat. Ya. Dan manakala ibu saya pula, ibu saya Masih bin Fatimah binti Masih. Masih ni pun asal daripada Western, tapi menetap di Petagas. Itu yang keluarga saya di Petagas itu Masih. Masih ni dengan dengan OKK Sani sepupu sekali. OKK Sani yang di arwah dulu ini orang lama dulu. Ini Prof. Jaleha mesti tahu ni. Jadi Masih ni kahwin dengan orang dusun juga. Orang dusun Lotut. Lahirlah ibu saya, Fatimah. Jadi maknanya ada juga darah Brunei di sana, Bajau dan juga dusun. Saya sebenarnya I'm not pure Brunei kan, not pure dusun, not pure Bajau. Saya banyak. Jadi lahirlah Fatimah. Jadi ayah saya kahwin dengan Fatimah. Ada 8 orang. Ada adik-beradik 8 orang saya tadi. Saya anak yang ke-7.
Yang ini saya pakai baju ujung sekali, yang baju coklat. Kami ada 7 orang. Ini sebab saya mungkin juga jadi VC ni. Dia tunggu saya yang VC yang ke-7. Pasal anak saya anak yang ke-7. Jadi itu kebetulan lah mungkin ya. Yang kakak saya perempuan nombor 2 tu sudah meninggal, yang pakai baju hijau. Yang kami 2 orang, yang kakak dengan adik saya 2 orang tu lah, yang kami satu rumah selepas kehilangan kedua ibu bapa. Dan ya, saya kahwin dengan isteri saya. Isteri saya ada 13 orang adik-beradik, berasal daripada Beaufort, dari kampung Bingkul, Beaufort. Jadi isteri saya juga daripada 13 tu, dia pun anak yang ke-7. Jadi saya anak yang ke-7, isteri saya pun anak ke-7, saya BC yang ke-7. Jadi saya cakap beritahu, ini 7 ni saya cakap very sentimental to me. Mungkin ya, itulah. Saya kahwin di Bingkul, Beaufort. Jadi itulah keluarga besar saya di Kampung Rempayan. Dan keluarga ini sebenarnya daripada Papar, arwah Awang Matasan punya sepupu sekali. Itu sebab ramai keluarga saya di Papar. Pasal sepupu sekali Awang Matasan ialah Awang Samad. Yang sekarang ni ada Cikgu Abdul Rahman Awang Samad. Itu kira my pakcik, my uncle yang ada di Papar sekali itu. Dan juga di kampung Sungai Buang Sayang, di sana ada keluarga Datuk Nuraini Haji Saleh, Datuk Haji Saleh. Jadi isteri Datuk Haji Saleh itu ada Dayang Arma, arwah Dayang Arma, dia tu kira my cousin juga. Jadi itu sebab macam anak-anak buah, anak-anak arwah Dayang Haji Arma, Haji Latifah, Nurani, semua itu anak buah saya lah. Walaupun diorang tua, jadi saya muda. Kalau saya salam dengan diorang cium tangan saya, orang heran kenapa orang tua cium. Pasal saya punya petuan sama pangkat ya, pakcik diorang. Jadi itulah keluarga saya besar sebenarnya, daripada Papar sampai ke Tuaran itu. These are all my family lah. Ya. Alhamdulillah. Itu dari segi keluarga lah ya. Ya, kebetulan Datuk, saya punya hobi ini minat menyelidik tentang sejarah. Dan saya suka menyelidik tentang sejarah bagaimana Kesultanan Brunei mempengaruhi pertumbuhan masyarakat di Sabah suatu ketika dulu. Bila membaca buku Datuk tu, saya baca yang Datuk Awang Matasan ini merupakan keturunan yang kelima, yang mana keturunan yang pertama itu ialah Nakhoda Kasim. Nakhoda Kasim ni adalah anak kepada Raja Siak. Dia panjang cerita dia ni. Yang mana Datuk saya rasa boleh buat next book lagi ni. Dan di mana Nakhoda Kasim ni yang popular ialah abangnya Nakhoda Kamis. Okey, itu sebelah Datuk Prof. Datuk Kasim. Sebelah ibunya pula ialah, ini berdasarkan perkongsian saya dengan beberapa orang rakan-rakan penyelidik lah, Haja Amiah ataupun Mbok Tuan, Pangeran Ilang. Di Mengkabung ni, dia ada satu legenda ya. Ada satu legenda tentang Raja Tua. Mungkin pernah mendengar tentang kisah Raja Tua, dan salah satu anak kepada Raja Tua ini ialah Pangeran Ilang. Seperti mana yang Datuk maksudkan tadi, bahawa mungkin ini adalah anak daripada perkahwinan dengan Dusun Lotut. Dan sebab kalau dulu-dulu pemimpin dia ramai isteri lah. Sebab kenapa mereka ramai isteri? Mereka selalu mengembara. Seperti mana berlaku kepada keluarga Datuk Awang Matasan.